saya ada masalah alergi dengan sabun basuh pinggan. Rasa tak sedap dekat tangan. Bila lepas basuh pinggan tu, saya akan rasa selalu gatal. Dia sampai kulit saya tu koyak and dia berdarah, bernanah semualah. Masa tu memang hodoh lah tangan, kata buruk lah tangan. Bila nak salam orang pun rasa insecure. Name is Hafiq. So I am 25 years old. So testimoni berkaitan dengan Shirutto lah. So back to 2016, saya ada masalah alergi dengan sabun basuh pinggan. Macam mana saya perasan sebab saya sekolah berasrama. Okay, bila kita lepas makan tu kita basuh pinggan tu, okay, time tu since that day saya memang rasa tak sedap dekat tangan. Bila lepas basuh pinggan tu, saya akan rasa selalu gatal. Dia gatal tu memang bawa sampai ke tidur malam semula kan. Nak tidur tak selesa, memang akan gatal je kat tangan tu. So yang gatal tu dekat tangan kanan. So sampailah satu masa tu bila gatal tu dia berlarutan dan makin teruk. Dia sampai kulit saya tu koyak and dia berdarah, bernanah semualah. So benda tu berlarutan sampai 3 ke 4 tahun lah. So memang since that day, masa tu memang hodoh lah tangan, kata buruk lah tangan. Bila nak salam orang pun rasa insecure and takut kena infection kan dengan orang lain kan. So in 2022 my mom sarankan saya untuk makan Shirutto. So saya mulalah makan Shirutto and alhamdulillah saya makan Shirutto tu tak habis satu kotak pun. Saya ambil dalam 4 sachets per day. Tak habis sampai satu kotak pun dah ada perubahan. Dalam perubahan tu maknanya dia dah tak rasa gatal. Gatal dia pun dah kurang. So bila dia gatal dah kurang tu, I keep going makan Shirutto and then nak try, bila tentu nak try basuh pinggan balik kan. Sebab masa tu since yang kena alergi tu dah memang tak pegang dah cuci sabun basuh pinggan tu. So masa tu bila dah rasa okey sikit tu, dah gatal pun dah kurang, dia punya luka pun dah tutup kan, tak ada nanah dah. Nak try lah sabun basuh pinggan balik kan. Try. So bila try tu tengok sehari 2 hari lepas tu still okay, tak ada rasa gatal. So sampailah dah keep going sampai makan Shirutto tu dan saya pun dah boleh start sabun basuh pinggan and alhamdulillah memang kulit pun dah okay. So campur dengan Nifco, alhamdulillah kulit dia dah back to normal lah. Dan maknanya lepas berapa hari you boleh nampak efek dia? 4 sachets per day. 4 sachets per day dalam tak sampai seminggu lah. Masa tu memang surprisingly memang macam kata it takes time kan, sebab kita punya sakit tu dah lama. So just kita ikhtiar dengan makan Shirutto, tapi alhamdulillah memang tak sampai seminggu pun dia dah nampak perubahan dekat situ. So until now keep going makan Shirutto.